Hai, saya Adana Ala binti Syafi'i, matriks nombor saya F1013. Hai, nama saya Bidadari, matriks nombor F1067. Nama saya Nudara Misa binti Muhammad Zaini, nombor matriks F1034. Nama saya Lerisha, nombor matriks F1052. Korang ingat tak minggu lepas kita belajar cara pilih isi padu dalam graf topik integration? Tapi kemudian tak cukup ke line kampus. Ada ke soalan yang dibuka? Ada je. Kita boleh cari, ada contoh soalan, jom kita cari sama-sama. Contoh soalan yang kita dapat untuk soalan dua curve. Di sini dia bagi dua curve, dua equation untuk curve, iaitu y kuasa 2 sama dengan 2x dan y kuasa 2 sama dengan negatif x tambah 8. Rotated through 2pi. 2pi sama dengan 360 darjah pada y axis. Okay. Kat sini kita boleh tengok, kita keluarkan dia punya equation dua equation. Ni x2, ni x1. Sekarang ni kita dah boleh masukkan dalam graf. Tapi masukkan dalam graf pun kita agak-agak dulu, sebab kita tak tahu mana point dia, mana intersection point dia. So kita masukkan je. Lepas tu sekarang ni kita boleh tahu placement dia macam mana. Sebab dua-dua curve, kita tahu dua-dua curve sebabkan dua-dua formula ada kuasa 2. Dua-dua equation ada kuasa 2. So sebabkan kita tak tahu point pusat dia, kita boleh cari dalam Desmos. Okey, jom kita cari titik persilangan dekat Desmos. Okey, untuk equation yang pertama kita ada y kuasa 2 sama dengan 2x. Yang kedua y kuasa 2 sama dengan negatif x tambah 8. So ni kita punya titik persilangan yang kita nampak. Selepas kita dah jumpa dia punya titik persilangan di sini dengan di sini, kita dapat tahu yang dua garisan curve ni berada pada paksi y. Jadi kita tahu lorekan dia, lorekan yang berwarna hijau ni, kalau tengok tepi ni dia ada ruang. Jadi lorekan ni masih jauh daripada paksi y. Oleh itu kita menggunakan cara tolak untuk membuat pengiraan. Okey, selepas tu kita akan tengok garisan curve mana yang belah atas. Macam untuk soalan ni, garisan x1 berada pada belah atas. Jadi persamaan dia y kuasa 2 sama dengan negatif x tambah 8. Okey, dalam situation calculation sekarang ni kita menggunakan rumus ni. Rumus ni merupakan rumus untuk volume. So untuk calculation ni kita perlukan nilai x. So kita punya placement y kita kat depan. So memandangkan kita memerlukan nilai x, kita kena pindahkan x ke depan. So x1 jadi x sama dengan negatif y kuasa 2 tambah 8. x2 jadi x sama dengan y2 bahagi 2. Lepas kita dah masukkan equation ke dalam formula, ini adalah limit dia. So dalam formula ni terdapat kuasa 2 bagi setiap equation. So macam kita dah tengok tadi, equation x1 berada di atas, equation x2 berada di bawah. Maksudnya x1 kena tolak dengan x2 untuk dapatkan volume kawasan lorek ni. So kita dah boleh kita dah masukkan value ke dalam equation, kita dah masukkan dalam formula. Sekarang ni sebabkan ada kuasa 2, kita kena expandkan dia. Lepas kita dah expandkan dia, kita akan dapat jawapan ni. Okey, baiklah. Sekarang kita boleh masukkan nilai-nilai kita ada dalam formula. A kita adalah 2.3094, B kita adalah negatif 2.3094. Dan kemudian masuk nilai X kita yang telah dapat tadi. Selepas kita dah expandkan persamaan yang diberi, kita akan membuat integration. Seperti mana yang kita tengok ni,
Y ni akan digantikan dengan nilai pada bahagian limit. Y akan digantikan dengan nilai limit yang besar dahulu, lepas tu ditolak dengan limit kecil. Macam soalan ni, limit besar adalah 2.3094 dan limit kecil negatif 2.3094. Jadi kita kena selesaikan persamaan integration dan tolakkan dia. Jadi jawapan akhir kita akan dapat seperti yang berikut. Okey, lepas tu daripada atas ni kita akan dapat jawapan ni. Dan kita perlu kira satu-satu untuk dapatkan dua jawapan ni. Lepas tu baru kita boleh terus tolak dia dan kita akan dapat final answer dia. Tapi make sure jawapan kena dalam unit kuasa 2.